Okay guys, jackpot. Tak ada orang, kosong kan. Alhamdulillah. Okay, hari ni 10 orang kot so far lah. Rasanya kurang. Boleh mengayau-ayau sikit. So 12 hari bulan, hari Khamis. Semalam dia orang buat test untuk SP kolam ni kat Tuan Tanah Fishing Center. So hari ni aku tak tahu dia orang ni benarkan tidak, tapi aku bawa je standby SP. Tapi aku memang nak test route baru daripada apa nama U-Line, nama U-Line Sea Hunter. So that's why tujuannya kami berada di sini lah. Roping ni tak payah, dah terbukti. Rumah aku dah naik bagong. So aku nak test yang set. Aku tengok macam kurtu handsome. Kopi saya ni. Tengok cowboy. Bukan cowboy, cowgirl hari ni. Tak bawa topi. Aku dah cakap dah, kalau petang panas berkicap. So sama Daiwa PR 100 Sea Hunter. Tapi function lah. Cover belakang ni function gila. Guys, aku nak setting dulu, nanti kita rojek balik. So borak-borak sikit lah pasal semalam Semalam Tuan Tanah Fishing Center ni ataupun TTFC ni, dia membenarkan apa nama player-player mancing untuk pakai apa nama SP. Tapi hanya semalam sajalah. So hari ni aku dah tanya kepada apa nama kata staff-staff. Dia kata hari ni tak. So dia just bagi kelonggaran semalam. Mungkin ada nak buat R&D kot, nak tanya ramai tak yang nak dan sebagainya. So untuk hari ni, buat masa teka-teka ini 12 hari bulan 12 hari bulan 2 masih tak dibenarkan lagi lah So itu info yang aku boleh update. Kita pakai Gary BD. Kita cuba hari ni, kalau ada yang mencangkup lah, semudah sikit. Kita stembal tak tepi dulu. Hari ni kita pakai barang-barang bini Gary bini dengan apa? Mata kel bini batu bini semua bini punya. Hari ni semua bini punya. Mana aku nak tunjuk? Ni bini, mata kel bini, Gary bini. Kedua kita pakai barang bini aku ya. Okay, lagi lebih kurang 3 minit. So kita fighter semua dah ready. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Bismillah ya ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ba'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa samil alim. Dapat terus di depan. Guna je pelayar ataupun guna saya punya apa nama pemegang ni kan, pemegang ikan lip grip tu. Kita try baling sejauh yang boleh lah. Bismillah. Boleh lepas. Sensitif juga rod ni. Udang jentik pun rasa. Okey, kita ada lebih kurang lagi 1 minit. Siren akan dibunyikan pada bila-bila masa sahaja. Alamak. Bila-bila masa. Siren dan beduk menandakan masuk berbuka puasa. Buka puasa tak je. Okey, standby semua. Standby. Dengar apa bismillah. Lujer. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia jatuh dulu, Berderau. Dup. Ya, awak jangan bantu saya untuk
Ikan belum bangun, ikan belum bangun. Bangun. Makan, makan. Okay. Run. Sangatlah sudah aku tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Kejut. Tarik. Nice one. Tarik. Bawa ke depan. Pagi. Tarik. Karo. Lagi. Tarik dia. Lagi. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Udung. Okey, bawa pergi sana tak? Okey, empat kali. Pergi Gis. Ni. Kita menjadi 4 ekor. Asal dekat dalam ni. Okey, ada abang dari sebelah kolam B. Kita menjadi 3 ekor lagi. Okey, akak tu. Kita menjadi 2 ekor lagi. 2 ekor lagi. Kita lock. Kita lock. Dah lock tak siap. Alhamdulillah. Okey, tinggal 2 ekor lagi. Kita pakai 2 ekor. Dia nak makan tengah. Jadi kita mencari 2 ekor lagi. Apakah yang akan mendapat lagi 2 ekor ni? Weh, mantap. Kita dapat slide dari sebelah jalan. Aku boleh lepas jahit FG. Member kena, mahu tak? Adakah dia berjaya mendaratkan ikannya? Okay, sebabkan Gary bini kan. Dia kena dia rasmikan Gary bini. Okey, kita lock betul Sudah. ni. Jadi bermakna tinggal 1 ekor lagi. Gary bini aku dapat. 1 ekor lagi. Hai, mantap. Sup bawah dagu dia. Jom. Okey, siapa yang akan mendaratkan ikan yang terakhir? Okay. Run. Alhamdulillah. Pesen. Pesen. Oh, no.
Sen cakap. Oh. Dua. Lagi sana lagi. Okay. Cakap. 2 kilo ada tak? 1 kilo lebih. Wah. Dah. InsyaAllah kuat. Makan. Run. Ui. Ui. Ui dah. Oh. Depan ni dah tiba. Depan. Thank you. Putus ngam-ngam. Baik. Tu kat atas. Ikan tu tumpang ni. Putus kat atas. Ya. Ini sendiri. Yang depan ni. Alhamdulillah. Bagian depan ni. Ni.
Alhamdulillah. Run. Masuk golong lah. Masuk golong. Masuk golong. Ikannya ada. Cuba tarik. Ada lagi. Lagi kan? Macam kuat je. Kalau dia tutup ni kejap. Ini keluar yuk. Keluar, keluar. Keluar. Alamak, sayang. Dah lepas. Dia bawa balik. Pandai ikan kola. Tolong lah. Habis kepala. Terbarai kepala dia. Botak kepala udang kau. Pagi belanja dulu. Run. Keluar kau. Kiri. Jaga. Pam. Apa dia dekat sini? Kuat. Alamak. Alhamdulillah. Ya Allah. Akhirnya ikan gigi. Habis mate. Habis kena apa? Kena kat gigi baru ni. Masuk golong. Kasar teluk tu lah. Sampai sini mat. Aduh. Apa tu? Dia masuk golong habis. FG semua. Baik keluar. Mana ketik buku aduh. Parai. Alhamdulillah. Ini ikan makan slow lah. Dia ada rezeki. Dia ada rezeki sikit. Tapi tak dapat nak test apa full performance lah hari ni. So jenah dua setup. Dah. Okay, bye.
Oh, tengok. Punya senang. Hari nak lepaskan. Tarik je ni. Okay, settle. Siang potong ni siang. Alright. Potong Potong siang eh. yang bagus. Hari ni dia material dia daripada macam besi ke dawai aku tak tahu. Tapi yang for sure daripada manufacturer cakap tak karat. Tapi yang bestnya apa? Dia boleh basuh macam ni. Basuh ni. So baru tak bau. Senang tak bau. Yes. Nak Roger. Okay. Alhamdulillah settle. So penutup. Walaupun rumah aku dia dapat awal siap RM20. Tapi aku still champion. Si champion. Okay. Okay. Bye.